Oke, Assalamualaikum rakan sahabat. Sekarang ada masalah air. Radiator saya ni tak ada masalah. Air sentiasa kering, berkurang pada radiator. Jadi periksa punya periksa, jadi berada di bawah turbo sana. Ada leaking. Jadi ada seorang rakan sahabat yang baik ni, mekanik. Jadi dia nasihatkan untuk buat tekanan periksa leaking ni melalui tekanan. Jadi tanpa start engine lah. Jadi agak selesa lah kan kalau tak panas ruangan ni. Sebab bila kita start engine panas, jadi mungkin kita ruangan ni agak berbahang lah sedikit. Oleh itu cara untuk mengesan leaking ataupun kebocoran pada sistem air, jadi kita gunakan bahan-bahannya adalah ini pump angin, pump basikal, pump bola pun boleh. Okey, sambungkan dia punya pump ni, kepala pump ni ke tayar lah ni kan. Okey, kita sambungkan ke sini. Ini kan ke tangki spare ke sini. Jadi kita sambungkan ke sini. Jadi nanti kita dapatkan tekanan daripada pump ni. Nanti kita akan buat test untuk mengetahui takat mana kebenarannya gunakan cara ni. Sebab cara lain tadi bila kita start engine, kita akan nampak juga kebocoran tu, tapi agak berbahang. Mungkin iyalah, begitulah kerja mekanik, panas kan. Maklum je lah. Kalau bukan mekanik ni agak takut kepada bahang panas. Untuk itu mari kita cuba tes melalui tekanan. Boleh dah? Okey. Tekan di sini pun boleh. Okey ya. Okey, sekarang pump di sana. Okey. Di sana dapat tekanan. Jangan kuat sangat tekanan tu. Dah okey dah. Leaking tu ada di situ dah. Tu, tapi tak kelihatan sangat lagi, tak berapa jelas. Sebab pump ni dah terlepas lagi, terlucut lagi. Kita cuba kemaskan lagi. Okey. Tak pastilah ni. Ini stopper ke apa ini? Dah cukup. Jangan lagi kuat sangat tekanan. Dia berada di bawah turbo. Di bawah turbo. Oh, tu.